Sirih berlipat terletak rendah, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, madah nan indah. Awal bismillah, pembuka kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurhannah binti Muhammad Shah Nizam, berumur 10 tahun, dari SK Felkra Nasaruddin. Hobi saya adalah membaca buku. Tak kiralah apa jua jenis bahan bacaan, pasti saya akan membaca. Kawan-kawan tahu kan, membaca itu jambatan ilmu. Jadi, marilah kita bersama-sama membaca buku. Pada hari ini, saya akan membuat resensi sebuah buku yang bertajuk Histeria Asrama, Amukan Makhluk Berbulu. Buku ini dikarang oleh Haryani Kamilan. Penerbit buku ialah Bling Book dan mengandungi 126 muka surat dan telah diterbitkan pada tahun 2025. Kawan-kawan nak tahu, saya telah berjumpa dengan penulis buku ini kerana beliau telah hadir ke sekolah saya semasa program jelajah sekolah bersama pengkarya Bling Book. Cerita bermula apabila seluruh pelosok sebuah asrama dikejutkan dengan jeritan dan lolongan yang mengerikan. Gejala histeria mula menyerang para pelajar seorang demi seorang, bagikan sebuah penyakit berjangkit yang sangat pantas merebak. Suasana menjadi semakin panik dan menggerukan apabila mangsa-mangsa yang dirasuk sering menyebut tentang kemunculan sebuah makhluk berbulu misteri yang bermata merah bertaring tajam serta mampu bergerak dengan sangat laju. Persoalan demi persoalan timbul tentang identiti sebenar makhluk tersebut. Adakah ia hantu raya, toyol ataupun tianak? Situasi bertukar menjadi huru-hara apabila amukan makhluk berbulu tersebut turut menyebabkan warden asrama tercedera parah. Dalam keadaan yang resah dan hilang arah, beberapa para pelajar terpaksa mengumpul keberanian dan merisikokan diri demi menyelamatkan rakan-rakan yang lain serta merungkai misteri hitam di sebalik asrama mereka. Rupa-rupanya bukan makhluk halus yang menyerang, tetapi segerombolan berut yang terlepas dari pusat uji kajian negara. Kelebihan buku ini adalah dari segi rentak cerita yang pantas, gaya bahasa yang mudah difahami, elemen suspens yang kuat dan sekaligus mengekalkan rasa keterjaan pembaca untuk menyelesaikan misteri makhluk berbulu tersebut. Di samping itu, kelemahan buku ini adalah penyelesaian plot terlalu cepat di mana peleraian misteri dan konklusi cerita dirasakan berlaku dengan agak tergesa-gesa pada bahagian akhir dan kurang pembangunan watak. Fokus cerita yang terlalu bertumpu kepada aksi dan serangan histeria menghadkan ruang untuk pembaca mengenali latar belakang watak-watak utama dengan lebih mendalam. Secara keseluruhan, Histeria Asrama adalah sebuah naskah novel seram ringan yang sangat menghiburkan dan mendebarkan.
Buku ini amat disyorkan kepada golongan remaja atau pembaca menyukai cerita hantu berlatar ke asrama tanpa memikirkan plot yang terlalu berat atau rumit. Ia membuktikan bahawa elemen seram tempatan masih mempunyai daya tarikan yang kuat sekiranya diadu dengan elemen cemas yang betul. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.